Dia kata, no, ada Habib datang ke Malaysia, hujan Malaysia. Kita habaq dia duduk negeri dia pun tak hujan-hujan. Ada, saya sebut pada apa orang datang rumah saya. Ini pelajar-pelajar. Zaman sekarang ni orang suka nak, ramai orang pergi mengaku jadi wali. Hak tu wali-wali hak mimpi itulah yang duk kutip duit sampai berjuta tu. Lah kali duit tu hilang. Karamat. Kenapa mereka suka cerita-cerita pelik-pelik, kejadian-kejadian pelik yang berlaku? Banyak hadis-hadis Nabi kita baca tak habis ni, berapa lama dah ni? Bulughul Maram ni. Yang ni semua sebahagian orang dia tak minat. Dia minat cerita-cerita hak pelik-pelik. Sebab apa? Sebab dia nak wujudkan environment yang pelik tu, supaya orang anggap dia tu juga ada kepelikan. Ustaz ni jangan main, kalau dia main hujan contohnya. Tu dia kata, no, ada Habib Yaman datang ke Malaysia, hujan Malaysia. Kita habaq dia duduk negeri dia pun tak hujan-hujan. Apa kaitan dia sampai ke Malaysia hujan? Allah yang menurunkan hujan. Tapi apa? Memang kita tahu adanya karamah. Allah memuliakan awliya. Karamatul awliya diakui oleh ahli sunnah. Tapi karamah yang besar apa? Karamah yang besar untuk kita lihat pada wali-wali Allah ialah al-istiqamah. Stand firm, terus tegap atas kebenaran menghadapi zaman, tempoh dan keadaan. Dia tidak berubah mempertahankan apa yang benar. Itu menunjukkan dia wali. Itu menunjukkan karamah. Itulah Bilal Ar-Rabah. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga mati terbunuh tidak mengubah agama mereka. Karamah. Nak sembang kemas, semua orang dapat mikrofon ni boleh sembang kemas. Saya pun sembang kemas. Tapi kita pohon pada Allah kita semua tetap atas yang benar itu, tidak diganggu gugat oleh harta, oleh keadaan, pangkat. Terus memperkatakan yang benar sehingga hari kita bertemu dengan Allah Jalla wa Ala. Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang menyatakan Tuhan